apa yang Acak nampak untuk kita nak re-entry dalam net setup, dekat mana kita nak entry guys. So jadi geng, sekarang ni apa yang Acak nampak, Price dah melakukan breakout kepada kawasan resistance kat sini. So first of all, apa zone yang Acak akan ambil ialah pada zone rally base rally. So jadi apa yang Acak nak tunggu ialah kita tunggu dia buat retracement dekat sini dan kita akan mula mencari peluang buy dalam net setup. So jadi sekarang ni Acak dah entry untuk first setup. Acak nampak possibility dia akan jadi bullish flag kat sini. So Acak ambil entry awal kat sini tadi. So Acak punya zone ialah kita ambil bullish engulfing M30 ni. Alright. So Acak target dia akan membuat satu bentuk bullish flag yang cantik lah. Maksudnya kalau korang tengok dekat sini, kita ada apa? Kita ada pergerakan menaik. Okey, dekat sini dia naik, lepas tu dia buat satu penurunan, naik turun, naik turun. Dan kalau dia reject dekat sini, kita target dia akan terus pecah lah sebelum news ataupun sewaktu news nanti. Okay.